Oh? Nak pergi family store dekat bawah ni. Chan. Lalu sini turun tangga. Dah sampai. Lupa lah troli kat sini. Masuk dekat sini. Okay. Sedapnya Tomiko. Ya Allah. Ni dah nampak anggur hijau ni murah. RM8 je. Dekat family store Makoto Freight. Manja nak cuba tak? Tak manis. Sebab cinta buat hantaran mak. Masa tu pakai mangga anggur ni. Nak cuba? Tapi kena tengok dulu dia busuk ke tak busuk ke. Alright. Bolehlah satu. RM8. Syada. Ding 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 ding. Strawberry dia monte-monte lah. RM16. Kalah yon. Berry. Tukar sebab kat sini nampak lebih fresh. Sebab dia duduk dalam peti ais kan. Dalam chiller. Alamak. Cara. Okay. Mana? Saya cari petai lah. Orang cari petai. Mana petai? Tak nampak petai pun. Kunyit hidup. Dah ambil dah satu. Untuk esok lah sebenarnya suruh masak nasi kuning lagi kan. Ui, cantik ni sayur kailan. Segar. Ni lemak besar RM21. Ni baru ke? Rasa yang warna pink tu dia bau buah-buah. Tak nampak petai pun. Nora dah mencari petai. Apa ni? Ni apa petai ni ke pun? Tak nampak pun petai tu petai. Oh ni pun. Petai. Dah jumpa. Hari tu petai dekat Peninsula Mall cantik-cantik. Ini okey lah. Okey lah. RM29, RM8. Dah ambil dia. Jom. Kita pergi orang basah. Ada nampak? Ni jangan lupa sos ni satu ni. Pilih ayam Okay. Sebenarnya dah pergi pilih ayam. Ni family store dekat Makoto Freight, Melaka. Lama tak pergi sini. Biasa kan ada pergi kat mall dengan Melaka Mall. Sorry sama sotong ni. Sotong ring. Nama daging bergerak dalam satu. Apa namanya? Ikan. Sekejap. Ni nak daging burger? Boleh. 6 keping punya RM7. 60 sen. Bolehlah Rara ambil lagi satu. Oh, malam karang khas pun dah lapar ke? Boleh masak burger. Kan kat sana. Bolehlah tu ikan kembung sekilo RM14. Besar ikan tu. Ikan kembung RM14. RM13.9 sekilo.
Tilapia. Ni nampak sedap. Tapi Hasrul kata dia banyak tulang. Sekilo 13.9. Nampak bawang. Bawang putih satu. Bawang merah RM4. Satu. Ya, penyek lah kita. Ini berapa ekor ya? Mimpi dekat. Lagi? Apa lagi? 10. Okey. Saya ambil bawang. Apa ini yang? 21 lah. 21 sebab hari ni harga ayam sekilo RM8.20. Ini kering tak habis? Nak mengantuk ke tu? Ambil air. Apa tu? Ke rokok panda. Suka hati manja. Dia ada pedas. Yelah, suka hati manja. Ya. Goreng lah sebenarnya suka makan rokok panda. Rokok ubi. Rokok panda tu rokok ubi. Watergen. Compress. Yang kita ambil kotak je lah. Kotak. Good day. Santan. Jangan lupa. Sini dia jual kita. Ya Allah, santan punya harga ni. Nak nangis tapi. RM4.10. Dah kepala lah. Ni ada RM2.10 tapi dia comel je lah. Ketatip Kalau biasa ambil yang ni. Ambil 2 kotak je. RM4.10. RM4.10. RM8.20. Ambil telur. Ada grade A. Oh, B je. Okey lah. B pun B lah. Masuk hilang. Tak lah. Ayam dah mengaju. Tak nak telur je dah. Okey. Telur. Ada. Oh, sos. Ada saya pelanggan pak. Modul troli. Sos lagi. Kicap. Bukan sos. Ini kicap. Sos cili. Kita bukan original lah. Sos cili pedas. Oh my god. Masih ada offer lagi. Saya dah beli air 3 piece dapat satu ni. Apa mana? Yang wangi ni juga. Okey, apa ni? Oh, tak dah. Saya dah jumpa. Sini lah, okey. Ni baru lah. Ini baru nak try lah. Offer RM14. Harga asal RM15.9. So RM6 lah. Yang best cara pakai ni. Air tu. Bau dia manis-manis. Lepas tu bau dia comel-comel. Ada 2 ke? Yang ni Peach Blossom. Yang ni Premium Perfume. Ya, aku nak try yang mana satu kan ni. Buka-buka tau, jangan buka-buka. Tak apalah, Rara cuba satu yang ada bau peach ni. Yang ni ada bunga ros. Rara cuba yang ni lah. Ya. Rara yang ni. Sebab dia ada buah peach dengan bunga-bunga. Okay, ni lah. Ni yang. Nampak penyek pula pokok lah satu. Okey, lepas tu beli apa? Makanan Royo sana. Apa lagi yang? Lagi. Ice chocolate. Ice chocolate makanan Royo. Jom. Ice chocolate kat situ ke?
Kita pergi tempat yang dekat-dekat ni. Mama lepaskan dia. Mama lepaskan dia. Coklat kan? Coklat. Okey. Ni. Dua. Strawberry lah, strawberry. Tu boleh tukar-tukar kan? Flavor. Alright. Ara ambil satu strawberry untuk Asbara dengan coklat. So kita boleh minum tukar-tukar. Kan? Okey, lepas tu makanan Ayu. Ada apa lagi yang Manya nak cari tak? Biskut. Dekat bahagian electrical yang Manya kata nak cari apa tu? Pada butang tak? Okay, jom. Beras. Sebelah. Jom. Wow. Ini sayang. Ini kot. Ini kita bikin biskut tu. Cuba lagi. Okay. Sebenarnya nak cari dia punya biskut beras favourite dia. Gosok mata tu betul-betul. Jumpa ke tidak? Kepit pisang. Alah, tak apalah. Saya nampak ni. Rara cuma belanja barang basah macam ni je. Esok kalau rajin pergi Speedmart, claim yang masalah tu. Sebab Rara belum claim lagi kan. Sebenarnya dah beri sikit-sikit dah, tapi Rara belum claim lagi. Jadi untuk barang kering macam jajan-jajan ke beras ke, Rara beli kat Speedmart. Jadi hari ni Rara belikan ayam telur je lah. Yang mana-mana asas. Takut besok Rara tak kuasa nak keluar. Ya Allah dah. Cari dia punya pokok beras. Jumpa tak? Ini lah. Nak yang tu? Nak yang ni? Betul nak yang ni? Ini boleh simpan dalam toples boleh makan lama. Yelah. Sekatu je. Alright, jom. Okay. Sini makanan dia. Ayolah. Gatal belakang Rara lah. Tak mau situ, saya je. Dah biasa nampak makanan orang jual. Ni. Rara ambil yang macam hari tu Rara beli dekat ni Pro 31. Ni sama macam Rara beli dekat Melaka Mall hari tu. Beli 5 beli 1. Harga RM10.69. Boleh lah. Kat sini dia cakap ada free tote bag kalau beli berapa tu. Sementara stok masih ada. Dengan setiap pembelian RM15 mana-mana produk Felix. Oh. Tadi kita dah ambil RM10 kan? Alah, lagi RM5 je manja. Ini lagi satu untuk Ayo. Cerah. Okey, cukup. Dia punya makanan kering dah beli kat Speedmart je. Okey. Lepas ni kita pergi bayar. Sayang. Tu. Okey, tu. Benda yang mencari tu. Kan? Okey, dah jumpa kan Manja punya barang. Meh. Manja, letak elok-elok takut kena telur. Saya tadi dah tersembamkan telur dalam tu. Takut pecah. Baik-baik. Alright. Tengah memilih-milih pelak ni. Ini. Mana? Yang banyak-banyak lubang tu ikut. Kan? Malaysia punya. Sama je. Malaysia punya, luar Malaysia punya.
Boleh kot sebab ni bulat. Kan? Boleh lah kot. Satu. Berapa ringgit tu yang? RM4. Boleh lah. Nak buat mengecas. Ibu sana tak boleh nak mengecas dekat pelak dia orang macam mana? Dah duduk sekejap atas bangkunya. Bangku macam tu ha. Bangku plastik tu. Lengah pinggang saya. Okey, dah punya soket tu dah jumpa untuk travel. Manja. Rasa macam nak ambil lagi tu yang mata 3 tu. Sebab kat rumah tu yang dah beli dekat Mr. DIY. Dah beli dekat Niso. Dia punya mata atas 2, tengah 3, bawah 2. Tu. Ha, tu yang ada Swiss manja. Oh, yang ada Swiss ni bagus. Tu, 2, 3. Mana nak off berapa ringgit tu? 17. Ha? 18. Alah, mahal ni. Yang tu apa? RM7. Okey. Boleh lah RM7. Boleh lah. Alright. Marilah duduk kejap. Penat lah. Kaki sakit. Okey, jomlah kita pergi bayar. Lepas tu balik. Kaki dah sakit. Suka tengok warna-warna macam ni. Walaupun tak beli. Cuci mata. Padahal nak lalu tepi ni je. Nak pergi ke cashier. Ni apa ni? Oh, air belon. Macam permainan budak-budak. Comelnya RM15 je. Ada kita. Baru dah teringat ada punya pencuci muka. Alamak. Ini tempat arak hawa. Dah jumpa. Saya punya pencuci muka. Wah pula dia punya siram ni. Tengah offer. Tak adalah offer sangat pun. RM11.80. RM11.4. Kurang RM40. Apa beza facial wash ni? Wow. Baik. Tu, roll on. Okay. Biasa dah pakai yang ni. Tukarlah. Ambil yang ni. Tak balik. Saya rasa nak try je. Kan? Ni pun dah 2 tu dah. Mana keluar? Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.